Rim TE37 buatan Jepun sangat mahal ke? Hari ini Wan Cina nak tunjuk satu TE37 sama juga kualiti macam Jepun, tetapi bukan buatan Jepun. Kualiti sama, harga lagi murah guys. Jom kita tengok apa dia. Okay guys, inilah rupa dia untuk TE37 yang aku tadi cakap murah daripada Jepun. Kenapa? Ini adalah custom forge guys. Custom forge sama kualiti seperti Japan, tapi Japan punya forge lagi bagus sikit lah. Ini lagi mantap juga. Okey, mantap juga macam Jepun tapi kurang sikit saja daripada dia. Okey, rupa sama sebiji, nampak? Kita boleh tulis buatan Jepun, cuma forge ni kita tukar sikit lah sebab nanti susah juga. Okey, so ini rim adalah untuk kereta BMW yang baru dengan lama juga. Okey, F30, F10, E series ke macam mana ataupun G series, semua ready stock. Okey, kita ada warna gunmetal dengan warna hitam kilat. Okey, so ini adalah 18 inci untuk F30. Banyak orang nak masuk track ataupun nak main TE37 untuk F30. Inilah rupa dia untuk kereta korang. Ada hitam dengan warna gunmetal. Okey, untuk ini pula ada 19 inci, F10 ada juga, F30 ada juga dan juga G series. Okey, G series adalah 5 series atau 3 series yang baru. Offset dia memang depan kena pakai 30, belakang pakai 30 lebih. Depan nak pakai 20 lebih pun boleh juga. Okey, so kita boleh nampak dekat sini, pasang dekat kereta nanti memang nampak lagi JDM. Kita konti nampak macam JDM, macam pelik sikit, tetapi memang cantik, nampak sporty sebab design ni memang evergreen. Okey, nak lepas caliper semua boleh, 6 port, 8 port semua boleh. Okey, 10 port tak pasti lah sebab 10 port sangat besar, tapi ini memang boleh lepas, tak ada masalah. Okey, kita timbang dulu, tengok berat untuk 18 dan 19 berapa guys. Okey, guys, kita tengok dulu untuk yang 18. Ini untuk yang F30 tadi Wan Cina cerita. Okey, untuk 18 inci baru 8.9 kilo sahaja guys. Ini adalah berat untuk rim forge yang Wan Cina custom lah. Ini ready stock dengan kedai kita. Okey, kita tengok pula yang 19 inci. 19 inci baru 10.25. Okey, so ini rim adalah rim yang ringan dan sangat kukuh berbanding dengan floor foaming lain. Untuk floor foaming dia cuma kukuh sikit saja. Ini yang paling kukuh. Jangan cakaplah rim floor foaming ada lain, kenapa rim forge tak ada lain. Benda yang langsung tak sama. Hari tu Wan Cina ada satu customer, dia tanya, kenapa rim macam Casaloy? Ini rim forge guys, mana boleh sama dengan floor foaming, betul tak? Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita ada ready stock untuk 2 set rim ni untuk BMW guys. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Baju TE37 ada juga. Cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.